Inilah tempat yang kawan saya cakap hari tu. Tapi itulah, dah lama kosong. Sempit sikit, lapuk. Oh, okey? It's perfect. Bahagian ni saya boleh letak poster ke, fairy lights ke. Situ saya buat dekor. Cantik kan? Ini tak sabarnya. Tapi itulah, banyak benda kita nak kena betulkan ni. Kat sana, situ. Tak apa. Kita betulkan je apa yang patut. Kerusi dengan meja pula, kita beli second hand je. Second hand? Nanti tak sama nanti macam mana? Saya suka macam tu. Kerusi dengan meja tak sama pun tak apa. Awak okey kan? Sebab yelah dia ada identiti sendiri. Okeylah kalau awak okey. Cik Aiman. Ya, saya. Maaf saya lambat sikit. Ni dia kontrak dan juga dokumen untuk tempat ni lah. Boleh tengok-tengok dulu. Deposit RM10,000 mahalnya. Tak mahal. Kalau ikutkan tempat ni lah Cik Nadia sebenarnya tak mahal. Walaupun kawasan ni kawasan lama tapi dia sangat-sangat strategik. Dan kalau jadi nak ambil tempat ni boleh kita settlekan lah hari ni juga sebab sekejap lagi ada klien lain nak tengok. Sekejap ya. Sekejap lagi. Borak sekejap. Aiman, mahal sangat ni. Boleh kita cari tempat lain je lah. Tapi tadi awak nak kan tempat ni? Awak suka? Suka tu memanglah suka tapi tak apa. Kita cari je tempat lain. Okey? Cik, kami decide untuk kami... Kami setuju. Bijak. Kalau setuju kita boleh sign lah lepas ni Boleh. Baik. Ori-ori, jatuh cinta lagi. Setiap senyum kau buatku terbang tinggi. Ori-ori, semakin kau dekat diriku jatuh hati lagi. Ori-ori, hati ini bonsi buat aku terus jadi fancy. Ori-ori, cinta macam ni buat aku senyum tanpa henti. Setiap kali kamu senyum tertawa terbawa rasanya tak ori-ori beraroma. Rasanya penuh warna bila kita bersama kemana saja asal kita dapat berjumpa. Terlalu manis si spice.